Ada satu soalan yang perlu kita tanya dengan jujur hari ini. Adakah ada masa depan politik Melayu di Malaysia? Kita pernah melihat sejarah yang tidak lama dahulu. Sebelum PRU 2022, PAS dan UMNO pernah bersatu dalam satu pakatan yang dinamakan sebagai Muafakat Nasional. Ramai yang meletakkan harapan, tetapi pakatan itu runtuh sebelum sempat diuji sepenuhnya di peti undi. Selepas itu, PAS dan Bersatu bergabung pula dalam Perikatan Nasional. Sekali lagi, harapan baru, muka baru, laungan baru. Dan kini, kisah yang sama berulang. PAS dan Bersatu telah berpisah jalan. Satu lagi Pakatan Melayu yang tidak kekal. Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, menyatakan bahawa beliau tetap komited untuk mempertahankan Perikatan Nasional. Namun PAS masih bungkam tiada kenyataan sama ada mereka akan mencari rakan baharu atau bergerak secara solo. Lebih merumitkan keadaan, sebuah lagi sepihan Bersatu, Reset, yang diketuai oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dijangka tampil membuat pengumuman tidak lama lagi. Di sudut lain pula, UMNO masih kekal bersama Pakatan Harapan di peringkat pusat bersama PKR, DAP dan Amanah. Namun di peringkat negeri, BN Johor yang diketuai oleh Datuk On Hafiz sudah mula menyuarakan penolakan terhadap kerjasama dengan DAP dalam pilihan raya negeri Johor yang bakal datang tidak lama lagi. Ini menandakan ada retak dalam kesepaduan BN sendiri. Bayangkan senario ini dalam pilihan raya akan datang, pengundi Melayu mungkin berdepan 3, 4 malah lebih blok parti yang semuanya mendakwa memperjuangkan nasib Melayu. UMNO satu blok, PN satu blok, Reset mungkin blok yang lain, dan PAS entah ke mana hala tujunya. Bila undi berpecah begini, tiada satu pun yang cukup kuat untuk mendominasi. Dan inilah persoalan terbesar yang tidak pernah dijawab. Begitu banyak parti Melayu ditubuhkan dari semasa ke semasa, tetapi tiada satu pun yang benar-benar mampu mendominasi politik tanah air. Mengapa? Kerana perpecahan undi Melayu yang semakin besar dari satu pilihan raya ke pilihan raya yang lain. Para pemimpin ini naik pentas, laungkan perjuangan, angkat semangat. Tetapi bila sudah menang, catur kuasa bermula semula. Kepentingan diri dan parti mengatasi kepentingan rakyat. Akibatnya, mudah diteka. Pemimpin terus mabuk kuasa. Orang Melayu biasa yang merupakan rakyat awam, mereka dakwa diperjuangkan kononnya, terus menahan perut. Jadi, cuba tanya dalam diri kita, adakah masih ada masa depan politik Melayu di Malaysia?